Korang tengok muka dia ni nampak macam senyum je kan? Tapi korang tahu tak, binatang ni diberikan kuasa penyembuhan paling gila dalam dunia. Nama dia axolotl atau ikan berjalan Meksiko. Tapi sebenarnya dia bukan ikan, dia sejenis salamander yang tak nak naik ke darat. Kuasa dia sebiji macam Deadpool. Kalau kaki dia putus, dia takkan cacat. Dalam masa beberapa minggu, kaki baru akan tumbuh balik sempurna 100%. Bukan kaki je weh, tulang belakang, jantung, malah sebahagian otak dia pun boleh tumbuh balik kalau rosak. Manusia memang pun tak boleh buat macam ni kan? Satu lagi fakta pelik, axolotl ni forever young. Dia takkan tua. Dia kekal dalam bentuk bayi, larva, sampai bila-bila walaupun dah matang. Tapi sedihnya, dia cuma wujud secara liar dekat satu tempat je dalam dunia, iaitu tasik Xochimilco dekat Meksiko. Disebabkan pencemaran, saintis kata axolotl liar mungkin dah hampir pupus. Yang banyak kita nampak sekarang, semua baka bela dalam akuarium je. Comel kan? Korang rasa patut tak saintis kaji dia supaya manusia pun boleh tumbuh kaki balik? Komen kat bawah.